Kalau kita sembang pasal bantuan kerajaan negeri, ramai ingat semua negeri lebih kurang sama. Tapi kalau tengok data sebenar sekarang, Johor sebenarnya antara negeri yang paling agresif dalam bantuan sosial. Dan inisiatif ini datang daripada Kerajaan Negeri Johor di bawah Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi. Dan nama program dia adalah Bantuan Kasih Johor ataupun BKJ. Apa sebenarnya BKJ ni kan? Ramai orang tak tahu. BKJ ni bukanlah satu bantuan kecil. Ini sebenarnya adalah skim bantuan sosial terbesar dalam sejarah negeri Johor. Dan angka rasmi menunjukkan bahawa ada 24 inisiatif bantuan sebanyak RM216.87 juta Malaysia peruntukan dan hampir 585,000 orang rakyat Johor menerima manfaat. Dan yang menarik adalah bantuan ni bukan hanya fokus kepada 1-2 kumpulan saja. Contohnya mahasiswa anak Johor dapat bantuan tunai lebih kurang 88,000 pelajar dan ibu tunggal berdaftar pula sekitar 48,000 penerima. Pesakit dialisis dan pesakit kanser pun ada bantuan khusus. Dan bukan setakat itu, golongan warga emas dapat bantuan bulanan. Golongan OKU pun ada bantuan. Malah pekerja yang jarang orang fikir seperti pengawal keselamatan, pekerja pembersihan dan pekerja SWM turut menerima bantuan. Lagi satu perkara yang menarik adalah Johor juga bagi bantuan kepada pemandu e-hailing dan P-hailing, petani, penternak dan nelayan serta veteran tentera dan pesada polis, anak yatim dan orang asli. So maknanya pendekatan Johor ni bukan sekadar bagi bantuan kepada satu kumpulan saja. Dia cuba untuk cover seluruh ekosistem rakyat. Kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain, contohnya macam Pulau Pinang. Pulau Pinang ni ada jugalah program bantuan air sejahtera dan program ni bagus sebenarnya. Tapi jumlah bantuan yang diberikan sekitar 50 juta ringgit Malaysia untuk kira-kira 280,000 penerima. Dan di Sabah juga ada bantuan sentuhan kasih rakyat ataupun orang panggil syukur. Program ni fokus kepada bantuan bulanan untuk golongan miskin dan peruntukan dia sekitar 300 juta lebih. Di Sarawak ada program sumbangan keperluan asas Sarawak ataupun SKAS. Dan program Sarawak ni memang besar jugalah. Tapi kebanyakannya fokus kepada bantuan tunai berkala kepada golongan tertentu. So kalau kita tengok secara keseluruhan, yang membezakan Johor ialah skop bantuan dia. Johor bukan hanya bagi bantuan tunai. Dia buat 24 inisiatif berbeza yang cover pelajar, pekerja, warga emas, petani, pemandu e-hailing, komuniti agama, komuniti luar bandar. Dan untuk aku ini menjadikan sistem bantuan Johor lebih menyeluruh daripada negeri-negeri lain. Kalau kita tengok pendekatan ni, Kerajaan Johor cuba bina apa yang dipanggil Jaringan Keselamatan Sosial Negeri. Maknanya bukan sekadar bagi bantuan bila ada krisis, tapi cuba pastikan setiap segmen rakyat ada sokongan. Dan sebab itulah jumlah penerima ni boleh mencecah hampir 1/2 juta rakyat Johor. Kalau kita nak bandingkan antara negeri, memanglah setiap negeri ada pendekatan masing-masing. Tapi dari segi keluasan kategori bantuan dan jumlah penerima, aku rasa Johor sekarang antara negeri yang paling komprehensif dalam program bantuan sosial. Dan BKJ ini sebenarnya menunjukkan satu perkara. Kadang-kadang kerja kerajaan negeri bukan benda yang viral lah, tapi impaknya terus kepada kehidupan rakyat.